Ready tak? Ya, nak pergi ni? Okay, so sekarang kita nak pergi Bolton menaiki basikal. Ini basikal aku. Kita sampai kat sana. Mantap, mantap. Ya boy. Sup magic. Okay. Kita pergi stop sekejap. Pisang. Man. Egg mayo. Ya boy. Halal. Sekarang kita baru separuh lah. Boleh lah. 8.2 km. Tapi kita ada berapa minit? Berapa km lagi? 13. 15 km ya. Minum-minum dulu kan. Kita sekarang kat mana Mel? Kita nak masuk highway kat sini. Tapi kita dulu sebelah lah. Highway. Ada macam tengah-tengah antara Manchester dengan Bolton. Kita kat situ lah. Situ nampak highway kan. Kita lalu situ nanti sana. Okay. Gerak dulu. Apa yang aku pun boleh buat dekat Strava kot. Ha. Guna yang Biar kita kat mana Bil? kita dekat Bentham Bentham Atlas. Wah, random lah. Kita jumpa ni kan. Lawa lah, berhenti ajak. Macam seram. Ada ayam. Mari kita kat sana. Kita. Oh, dia ada slide dia tu. Okay, ni sekarang kita macam random. Ada kuda yang kat sana guys. Ha? Boleh masuk ke? Boleh masuk ke? Masa ada usaha kita. Ada usah lain nak bawa. Rupert, hi. What are you doing? Chicken. Del. Okay, so sekarang dah sampai dekat Bolton Market. Sekejap rambut. Nak flip. Uish, tak boleh flip Sabar sekejap. Okay, so sampai kat Bolton Market Okay, kita mau parking basikal. Warna pink tu bukan spenda itu macam apa? Pakai kat kepala. So kita nak makan. Sekarang Syamil tengah beli makanan. Ada kedai apa ni ada? Ada kedai halal. Kebab fusion something. Okay, nanti kita tengok. So tadi aku beli pisang. So kita makan pisang-pisang sikit kan. Tak tahu lah sebenarnya basikal ni boleh bawa masuk dalam ke tak. Tapi aku tunggu jual luar jaga basikal. Kita orang tak bawa kunci basikal. So macam sorang-sorang akan masuk. Kau beli? Dia hantar sini ke apa? No, tapi dia. Macam nak tahu? Ha? Pergi order kat. Aku ada. Order kat. Macam nak tahu dah siap? Nanti dia beritahu. Macam mana beritahu? Ni. Bye. Hello guys. So we are at Bolton right now, and we are taking a break for lunch. We haven't eaten our lunch yet. How was the ride just now?
quite challenging ah. Quite challenging. For me Same. Because there's a lot of hilly path, a lot of elevation, so like very new to me very challenging So we want to order. See you. Sini kau dah kat dalam Asal kau fries? Fries. Enggak kau fries. Okay, so makanan dah sampai. Kau ada biryani, chicken biryani. Kau ada apa Mel? Burger Burger dan fries. Fries. Silap order Macam makan nasi. Nah, aku memang makan nasi. Okay, so kita duduk paling ujung Nampak vibe Bolton Market Banyak kedai ada. Ni ada katsu. Lepas tu ada kebab. Sana tu biryani belah sana tu jauh sikit Belah sana. Sana ada tandas. Ya, makan Basikal parking. Okay. Makan dulu. £8. Berapa harga? Berapa harga? Burger kau? Ni 7. Dua? 9 je. 9 je? 2 berapa? 2,5. Oh, ada kari tak? Pekat tak kari dia? Nasi dia okey tapi tak kurang rasa sikit. Tapi buat rasa-rasa Tapi portion dia banyak Ayam dia bagi. Lepas tu satu Thai satu. Nak sikit. Ya. Okay. Set. Four corner. Burger Okay. £7. Tak. Pedas. Pedas. Kalau bukan bebek tidak. Alhamdulillah selesai makan. Sekarang kita orang nak jalan-jalan kat city. Nak tengok city Bolton ni macam ni kan. Lepas tu lagi solat ke Masjid Abu Bakar. So see you guys. Ciao. Okay, so kita berada di depan apa nama dalam Town Hall Bolton guys Okay, gembar-gembar tu ada bunga-bunga agak dan anjing. Mel, belakang ni ada macam statu salib. Nak balik daripada Bolton ke Manchester. Okay, sekarang kita depan apa ni nama dia? Bolton Station Dia macam kalau kita nak naik ni pun boleh. Tapi tak challenge challenge. So kita memilih untuk naik basikal. Sana ada Jabatan Pulau Pinang tadi kita lalu. Ada Universiti Greater Manchester.
Sudah, lalu jumpa di Manchester. Ciao. Kenapa comel sangat awak ni, ha? Hei, comel gila. Kenapa duduk tepi tong sampah ni, ha? Betul lah. Cool. So kita berhenti solat tadi. So ni nak sambung perjalanan kita. Ready Mel eh? Ready, let's go.